Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita buka kuliah kita hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, semakin raya bagi yang merayakan. Sebab ada raya sehari, ada raya sebulan kan. Apa pun tak kisahlah hari raya sehari ataupun sebulan. Yang paling penting adalah inilah bulan keluar result terhadap exam kita masa bulan Ramadan. Ingat tak lagi ustazah sebut la'allakum tattaqun, bagi orang-orang yang berpuasa. Moga-moga engkau dapat takwa. Macam kita exam, kita bukan dapat result masa dewan peperiksaan tu. Kita akan dapat bila kita keluar dewan nanti. Mau dapat result, kau A ke, kau lulus ke, kau gagal ke. Sama juga, untuk kita nak tahu kita lulus tak bulan Ramadan yang lepas. Bukan masa Ramadan tu kita dapat tahu. Itu adalah fasa dan masa kita lalui saja ujian. Ujian lapar, ujian tahan mata, tahan lidah, tahan kemaluan. Dan resultnya kita akan dapat pada bulan ni lah, bulan Syawal. Jadi antara perkara yang ulama tunjuk kepada kita, tanda-tanda seseorang itu telah lulus. Kira lulus lah. Dia adalah, ada yang cemerlang, ada yang lulus. Kira kita ni nak tahu at least kita ni lulus. Salah satunya adalah apa amalan yang kita buat pada bulan Ramadan yang lepas. Contohnya kita buat tarawih, kita tadarus Quran. Kita tidak tinggalkan perkara-perkara yang wajib masa bulan Syawal ni. Maknanya, of course, kita kan bulan Syawal tak adalah tarawih. Kan kalau dia buat tarawih tu mungkin dia kena check balik lah, dia salah timeline. Bukanlah maknanya kalaulah bulan Syawal kita dah tak semayang banyak macam Ramadan yang lepas, tu kira kau gagal. Tak. Sebab by nature manusia akan kuat bila ada suasana. Tengok semua puasa, semua tarawih. Semangatlah kita nak tarawih. Bulan Syawal ni, perasan tak? Puasa bulan Syawal yang 6 hari ni lagi susah daripada puasa sebulan bulan Ramadan. Apa sebab susah? Sebab suasana tu dah tak ada. Dengan open house lagi kan, dengan open office lagi, hujung minggu tak payah puasa lah. Memang kita akan banyak kenduri lah, akikah lah kan, kalau tak makan kecil hati lah. Jadi struggle tu banyak lah bulan Syawal. Jadi antara salah satu tanda ulama bagi tahu kita telah lulus bulan Ramadan, kita tidak meninggalkan perkara-perkara wajib yang Allah fardukan ke atas kita. Apa contohnya? Solat fardu 5 kali sehari semalam. Ataupun kewajipan-kewajipan kita yang lain. Contohnya, menunaikan nafkah. Ingat tak? Masa bulan Ramadan, kita kena bayar zakat fitrah. Masa tu, abang-abang ni, kita kena mention berapa orang kita punya tanggungan. Kenapa kita kena kira tanggungan? Kira-kira, rupanya dah 8 rupanya kan. Kita baru tahu, baru perasan. Kalau tak selama ni kita macam buat tahu je. Kenapa ada zakat fitrah tu? Untuk ingatkan kita, inilah tanggungan kau. Dan inilah kewajipan kau, bukan takat bulan Ramadan saja, tapi bulan-bulan mendatang. Inilah orang yang berhak terima nafkah yang mungkin selama ni kita terkurang bagi. Atau mungkin kita terlepas pandang. So, kita akan teruskan bagi nafkah pada bulan-bulan Syawal dan ke depan. Itu antaranya lah kita menjalankan kewajipan kita walaupun dah habis bulan Ramadan. Okey, tak nak cerita panjang bab tu. Kita nak sambung surah Al-Waqi'ah. Sikit revision, takut-takut ada yang lupa sebab beraya sakan kan. Takut Waqi'ah. Oh, Waqi'ah bukan Al-Kahfi. Kahfi dah habis lah. Dan Waqi'ah itu kita buat sikit introduction, beberapa ayat yang awal, dan saya sempat perkenalkan 3 golongan yang Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah ni. Maknanya kita ni semua ni, saya kan,
Kita semua ni akan terbahagi pada 3 golongan. Dia takkan ada golongan keempat. Nanti di pada mahsyar akan ada 3 golongan. Golongan pertama disebut sebagai Ashabul Maimanah. Siapa itu Ashabul Maimanah? Orang yang membuat persediaan untuk bekalan akhirat. Dia untung lah. Okay, ni untung. Masuk syurga tak? Orang ni masuk syurga. Yang kedua adalah kumpulan kedua. Namanya Ashabul Mash'amah. Tadi apa tu? Maimanah. Yang kedua, Mash'amah. Nanti bolehlah nanti jumpa kawan-kawan kan. Kau Mash'amah ke Maimanah? Dia kan cakap Mash'amah, Maimanah. Apa benda ni kan? So, Mash'amah adalah kumpulan yang Allah tidak lagi memandang mereka di pada mahsyar. Kalau Allah tak pandang, jawapannya neraka lah tempat kita. Siksa lah jawapannya. Itu adalah golongan kedua. Tuan-tuan, kita semua ada potensi untuk jadi golongan Mash'amah yang tidak dipandang oleh Allah. Semua ada potensi. Walaupun kita datang kuliah, kita datang majlis, kita semayang, semua ada potensi itu. Tak ada yang terlepas pun. Sebab tu kita kena risau. Kita risau-risau kalau Allah tak pandang kita nanti kat padang mahsyar. Sebab tu Al-Waqi'ah ni sebagai peringatan untuk kita. Kadang-kadang kita rasa kita lebih baik daripada orang lain, jadi peringatan untuk kita. Dan kumpulan ketiga. Kumpulan ketiga namanya As-Sabiqun. So, pula golongan ketiga, kalau golongan pertama dah masuk syurga, golongan kedua dah masuk neraka, habis golongan ketiga ni masuk apa pula? Ada lain punya tempat ke? Tak ada. Golongan ketiga ni adalah golongan yang mereka ini tidak melalui proses hisab. Kan golongan pertama ada yang di kalangan mereka yang ada yang diseksa dulu untuk dicuci dosa-dosanya masih lagi berbaki dan baru masuk dalam syurga. Ada juga yang melalui proses hisab yang sangat panjang baru boleh masuk syurga. Tapi golongan ketiga ni adalah golongan VVIP. Golongan yang mereka akan masuk syurga tanpa hisab. Bukan takat itu saja, mereka tak duduk setingkat dengan kumpulan pertama tu. Ashabul Maimanah tak duduk satu tingkat. Mereka akan duduk satu tingkat dengan Nabi SAW. Duduk satu tingkat dengan para rasul dan anbiya yang lain-lain. Akan duduk satu tingkat dengan Sayyidatina Siti Khadijah. Akan duduk satu tingkat dengan Abu Rahman bin Auf. Mereka akan duduk di level-level atas. Dan memang layanan berbeza, nikmat berbeza. Nanti kita akan tengok Allah spesifikkan untuk golongan As-Sabiqun ni, golongan ketiga ni, Allah spesifikkan apa nikmat yang mereka dapat. Cara mereka bercakap, cara mereka makan, cara mereka minum. Nanti kita akan sampai pada ayat tu. Untuk nak bagi tahu bahawa setiap orang kena ada impian untuk sampai level kumpulan yang ketiga ni. Dan bila kita, perasan tak? Bila ada ustaz-ustaz sebut golongan Sabiqun was Sabiqun. Ni golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Pernah tak terdetik dalam hati? Bukan aku kot. Ustaz-ustaz kot. Ni kawan-kawan aku kot. Aku ni banyak dosa ni. Takut. Aku ni kira dapat masuk syurga pun kira okey lah ni. Tingkat bawah pun tingkat bawah lah. Tapi Nabi kata apa? Kalau minta syurga, mesti kena minta syurga yang tertinggi. Sebenarnya, possible tak untuk kita jadi golongan yang ketiga ni? Sangat possible. Sangat. Kan kuliah lepas saya pernah bagi tahu. Allah bila bagi satu task atau satu perintah, satu peluang, maknanya itu benda yang kita capable untuk buat sebenarnya. Nanti saya akan bagi tahu macam mana kita nak jadi golongan yang ketiga ni, As-Sabiqun ni. Tapi yang saya cerita ni jangan share kat orang lain tau. Kita je, biar kita je yang masuk. Orang lain tak yang masuk. Okay, so apakah ciri-ciri golongan yang ketiga ni, As-Sabiqun ni? Okay, golongan yang As-Sabiqun ni sebenarnya telah pun ada pentakrifannya untuk kita nak tahu apa sebenarnya sifat orang yang Sabiqun ni. Sifat orang Sabiqun ni, dia ada 4 karakter. Maknanya kalau kita ada 4 karakter ni dalam hidup kita, kita proses, kita build up 4 karakter ni masa kita kat dunia, insya-Allah kita akan tergolong dalam golongan yang As-Sabiqun ni. Alright, masuk syurga tanpa hisab, masuk syurga tingkat paling atas, nikmat paling istimewa. Okey, ada 4 karakter dan 4 karakter ni saya ambil daripada ayat Al-Quran. Okay, dalilnya adalah ayat Quran. Okay, karakter pertama. Tuan-tuan, saya sebut je, mesti tanam hati, aku mesti nak jadi macam ni. Pertama sekali, karakter pertama ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 61. Allah sebut dalam Al-Quran, yusari'u nafil khairat, iaitu orang-orang yang
dia ni bersegera dalam melakukan kebaikan. Maknanya dia ni memang takkan tangguh kalau buat baik. Contoh, kadang-kadang kan kita nampak ada masjid, ada tabung kat dalam masjid. Orang yang karakter pertama ni bersegera melakukan kebaikan ni, dia takkan macam jap, nanti esok aku datang balik aku bagi dia duit. Dia takkan bertanggung. Contoh, dia nak call mak dia pagi ni, nak call tanya khabar, kan tu kan kebaikan. Nantilah petang-petang lah. Orang yang ada karakter pertama ni, dia akan terus buat sebab dia akan bersegera dalam buat kebaikan. So kalau kita masih bertangguh nak buat kebaikan, contohnya apa? Benda-benda yang kita selalu bertangguh. Semayang, selalu kita bertangguh. Saya lah especially. Awal lagi, dulu asar 4.30. Sekarang baru pukul 4 suku. Ada masa lagi contoh tangguh. Saya tak adalah karakter Sabikun tu kalau saya buat macam tu. Sama juga kita tahajud kan. Tak apalah, nantilah tahun depan aku akan start 1 hari bulan 1 2026 aku akan start tahajud. Dia termasuk tak dalam karakter yang pertama ni? Tak termasuk sebab dia kalau dia nak buat baik, ini jam juga dia buat. Tapi kena tengok konteks Tuan-tuan janganlah, sekarang aku nak solat isyak sekarang. Tadi bilang tangguh dah sekarang. Solat isyak apa sekarang kan? So, nak bagi tahu, dia mesti dalam konteks yang betul dan kita jangan bertangguh. Contoh kalau kita nak minta maaf kat orang, jangan tangguh dan minta maaf. Minta maaf terus. Orang yang sabiqun, dia tahu nilai dia akan dapat nanti kat syurga. Kadang-kadang kita tunggu hari raya tahun depan baru aku nak minta maaf. Kita tak ada karakter tu kalau kita masih bertangguh. Any kebaikan, ini good deed yang kita nak buat, kita akan terus buat. Tak tunggu-tunggu dah. Boleh ke? Boleh tekan Ini baru karakter pertama. Kita kena carry berapa karakter? 4 karakter. Kita pergi pada karakter yang kedua. Karakter pertama tadi bersegera melakukan kebaikan. Kalau yang kedua ada dalam surah Fatir ayat 32. Allah sebut sabiqun bil khairat. Apa maksud sabiqun bil khairat? Orang yang dia ni akan berlumba untuk buat kebaikan. Maksudnya dia bukan hanya cepat buat kebaikan kan, tadi saya sebut dia tidak menunda buat kebaikan kan. Karakter kedua adalah dia akan mendahului orang lain dalam buat kebaikan. Contohnya kalau dia dengar ada kawan dia sedekah dekat masjid ni RM10, dia mesti mau lebih. RM10.50 ke, kan RM11 ke lebih RM1, dia mesti mau lebih. Dan berlumba-lumba dalam kebaikan adalah benda yang memang sangat Allah puji perbuatannya. Sebab berlumba-lumba buat kebaikan ni sebagai contoh kan, kalau kita cerita dalam konteks ibadah kan, tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan tahu ada kawan tuan-tuan yang memang tahajud tak tinggal setiap malam 12 rakaat, dan tuan-tuan rasa macam aku nak kena kejar ni, tuan-tuan ada tak macam planning untuk nak pergi sihir dia? Biar aku hantar sihir kat dia, biar dia tak tahajud dah. Ada ke tuan-tuan? Sebab tuan-tuan nak lawan dia. Kita buat tak benda tu? Kita tak buat. Kenapa? Sebab bab ibadah orang tak buat benda tu. Dia selalunya orang akan buat bab apa? Bab dunia, bab harta kan, bab anak, bab kerjaya. Dia benda sifat dunia ni memang orang akan menjatuhkan satu sama lain dengan cara yang baik ataupun buruk. Tapi kalau di bab ibadah, di bab akhirat, tak ada orang nak hina. Kau tahu tak yang dia kau tahu tak dia tahajud 2 rakaat? Tahajud dia semua tu Tuhan tak terima. Aku dapat tahu dah, malaikat dah bagi tahu aku semalam. Kenapa kita tak buat benda tu? Sebab kita tahu kalau kita buat benda tu, rosaklah tahajud kita. Kita kan nak berlumba dalam kebaikan. Sama juga kadang-kadang kalau ada orang macam dalam konteks baca Quran. Tuan-tuan tu tak ada satu apps dekat handphone kita. Saya tak tahu lah Android ada ke tak. Saya rasa Android ada. Satu apps nama dia Quranly tau. Quranly. Nanti tuan-tuan kalau tuan-tuan perasan nanti habis kuliah kan, tuan-tuan tulis Quranly. Quranly ni tuan-tuan, saya dapat tahu dekat social media lah. So saya download sepanjang bulan Ramadan. Tuan-tuan, saya buka Quranly tu, memang itu adalah platform baca Quran. Memang 30 juzuk, kita boleh pilih surah apa, ayat apa. Cuma bestnya Quran tu, dia untuk orang-orang yang macam saya, yang macam pemalas baca Quran kan, jenis macam nantilah, menunda. Dia mudahkan baca Quran kan. Kita biasa baca Quran kan keluar satu page kan, dia keluar satu ayat. Maksudnya habis satu ayat kita tekan next, tekan next. So tak ngantuk lah kan. Kadang-kadang tak tahu lah saya kan, kadang-kadang tertidur
dah habis dah kot baca Quran. Macam tu. Selalunya macam tu lah. Baca Yasin kan, baru 2-3 ayat dia tidur. Dia tahu dah habis kot baca Yasin. So dia akan buatkan kita tak tidur sebab kita akan tekan. Dan the best part apa? Dia ada ranking ikut negara. Maksud setiap kali kita baca, dia dah track record kita hari ni dah baca berapa ayat. Dan kita boleh tengok hari ni ada orang dah baca berapa ayat dah. Saya tengok ada yang baca masa bulan Ramadan tu, dia satu hari baca, saya ingat, kau ni berkhatam berapa kali ya? Waktu tu barulah kita rasa macam, kita rasa kalau kita dah baca satu muka Al-Quran tu, kita rasa macam, okey lah, asabikuna ni. Kan? Tapi kita tak tahu orang lain telah korbankan masanya untuk baca Quran lagi dahsyat daripada kita. Saya macam, dahsyatnya. Saya dapat tahu ada yang habiskan satu hari 7 juzuk. Satu hari 7 juzuk, kau tak buat apa-apa. So kita boleh tengok real tau, numbers tu keluar dekat apps tu. Dan dia updated setiap hari. Ikut negara, ikut kita punya location dan juga dunia secara global. So itu adalah platform untuk kita ni nak belajar untuk berlumba-lumba dalam buat kebaikan. So kita jangan acah-acah kita terpaling banyak baca Quran kan. Kita yang rasa macam kita dah paling beriman kat sini sebab dah baca Yasin pagi tadi. Sabar jap. Sebab ada orang yang lagi dahsyat amalannya untuk kita nak berlumba. Tak semestinya kena menang. Tapi kita dalam perlumbaan. Sebab kita kena tahu kapasiti kita tak sama. Saya selalu sebut dalam ceramah saya masa Ramadan kan. Contoh kita ni tengok kawan kita baca Quran boleh 10 juzuk satu hari. Kita pula anak 10. Mana dan dengan anak seorang nak baca Quran, kita tak dan. So kita sempatlah dua muka macam tu. So tidak membuatkan kita ni gagal. Sebab dia yang baca 10 juzuk, mungkin dia belum kahwin. Dia tak ada komitmen apa-apa. Kan, dia duduk rumah seorang. Jadi dia ada masa panjang. Dia ada kawan-kawan tadarus pula. Cepatlah habis tu 10 juzuk dia. So kita punya keadaan berbeza. Yang penting kita mesti ada dalam perlumbaan tu. Mesti ada dalam track tu. Menang tak menang, itu cerita lain. Boleh ke tuan-tuan takkan ni? Itu karakter yang kedua. Agak ada belum sekarang ni? Yang karakter yang kedua ni. Berlumba-lumba buat kebaikan. Hari ni kau tak mengumpat orang Memang aku tak boleh ni kau tak mengumpat orang ni. Aku pun tak nak mengumpat lah. Belum buat kebaikan. Tonton kat sini ada tak yang belum mengumpat orang ni hari ni? Tak ada lah. Semua dah gagal lah. Dah gagal sebab saya pun dah gagal lah tadi. Okay, so itu yang kedua. Okay, yang ketiga. Okay, ada dalam surat Ali Imran ayat 133. Ni karakter ketiga as-sabiqun. Allah sebut dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirah. Apa maksud wasari'u ila maghfirah? Mereka yang bersegera, tak tunda-tunda, minta ampun dekat Allah. Maknanya kalau dia buat salah sekarang juga dia minta ampun. Dia takkan bertunda dalam minta taubat, minta ampun, minta maaf dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni orang yang sentiasa sedar dia ni buat dosa, sentiasa sedar dia ni buat salah, dan dia tak pernah tangguh untuk taubat dan istighfar. Astagfirullah. Tuan-tuan, kita lepas semayang, ni contoh nanti semayang Zuhur kan, lepas bagi salamnya, apakah lafaz pertama yang kita sebut? Astagfirullah. Tuan-tuan, kita boleh lepas buat maksiat ke? Kita boleh lepas semayang kot, kan? Yang imam tu da'i izhar kot, yang selalu tunda-tunda baca Quran tu. Tapi tuan-tuan, kenapa lepas semayang kita istighfar? Sebab dalam kebaikan pun ada kesalahan yang kita buat. Mungkin kita ni riak, kan? Mungkin kita ni tak khusyuk. Tadi semayang sebut Allah tapi ingat orang, ingat duit, ingat gaji, nak ingat bonus. Ni kan bulan ni kan banyak keluar duit kan tuan-tuan kan, dengan duit raya nak kena bagi kan. Anak buah pula ada 26. Kopak aku ni kalau ini hari kan, kalau setiap bulan hari raya memang habis lah kita kan. So tuan-tuan, kita akan ingat benda lain. So jadi walaupun dalam kebaikan pun ada dosa yang kita buat. Apa tak lagi dosa? Lagi banyaklah istighfar yang kita kena lazimi dalam kehidupan kita. Sebab itulah orang yang sabiqun ni bukan dia tak buat dosa. Dia buat dosa, tapi dia bersegera dalam minta ampun ke Allah. That's why tuan-tuan saya nak bagi tahu, as-sabiqun ni adalah golongan yang semua orang possible untuk jadi. Kita semua boleh untuk jadi as-sabiqun. Bukan tak perlu aku dah banyak dosa lah. Sebab itulah ada istighfar. Kan ada orang dia cakap kat saya, ada satu kan sekarang musim haji kan. Orang nak pergi haji kan, kawan-kawan kita nak haji. Saya pun ada syuting beberapa episod untuk Muntawif yang nak bawa jemaah pergi haji kan. So ada jemaah, ada orang yang tak nak pergi haji, bukan dia tak mampu dari segi kewangan, badan, kesihatan, tapi sebab dia banyak, saya ingat dia banyak baca mastika lah dengan.
pergi tak nampak Kaabah, pergi tak nampak Masjidil Haram lah, apalah. Itulah saya dah pesan lah kat kawan saya, kalau kurang-kurang lah tengok Mastika kan, tengok mangga tak apa lagi. Kat swimming pool kan, tak apa lagi. Ini dah Mastika dah takut lagi di Mekah kan. Apa-apa pun tuan-tuan, antara reason diorang tak nak pergi tu, mereka merasakan bahawa mereka ni terlalu kotor untuk pergi ke Mekah. Aku ni terlalu kotor untuk aku nak pergi ke Tanah Suci. Itu Tanah Suci, aku ni kotor, aku sebab tu aku tak pergi. Tuan-tuan, Tanah Suci tu memang untuk orang kotor macam kita. Tanah Suci tu memang untuk orang yang berdosa macam kita. Kalau dah rasa tak berdosa, tak payah pergi. Sebab dah rasa diri confirm syurga, so tak payahlah pergi. Mekah, Madinah adalah untuk pendosa. Jadi sesuailah orang macam kita ni untuk pergi. Sebab kita ni pendosa yang mau dicuci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi part, orang takut apa tahu? Dia rasa bahawa Mekah, Madinah tu adalah tempat hukuman bagi dia. Ni baru-baru ni, satu episod tu, Mutawif tu cerita. Ada satu VIP ni, dia memang package ratus ribu lah dia pergi. So dia pergi, dia nak melontar. Dia tak nampak. Tempat melontar tu dia tak nampak. Padahal depan tu je. Jadi ustaz tu kata, Tan Sri tak nampak ke ni? Saya tak nampak, mana nak melontar ni? Tan Sri istighfar Tan Sri. Terus dia jadi macam naik angin. Apa istighfar? Jadi benda marah ustaz tu. Ustaz tu macam, Tan Sri macam ni, bertenang je Tan Sri. Ustaz tu nangis, Tan Sri tu pun menangis. Endingnya bila istighfar, bertenang, mengaku salah, minta ampun. Okay, Tan Sri nampak tak sekarang? Saya dah nampak. Ini cerita real yang saya dapat daripada Mutawif yang bawa Tan Sri tu. Dia bukan daripada cerita orang ni tak. Dan dia akan keluar kat TV kisah ni. Tuan-tuan, di sana bukan tempat hukuman. Kalau tak pergi sana, mungkin Tan Sri tu tak istighfar. Sebab rupa-rupanya bila cerita lebih lanjut, tahu lebih lanjut, Tan Sri tu dia semayang pun tak. Jadi agama, kenapa dia tak istighfar? Sebab istighfar pun dia tak tahu. So, kita ni tahu lah istighfar tak apa kan? Astaghfirullahalazim. Dia istighfar pun tak tahu. So dia marah sebab dia rasa malu. Alah, aku pun tak tahu buat istighfar apa. Sebab tu tuan-tuan, di sana, kalaulah bayangkan Tan Sri tu tak pergi umrah. Tak pergi haji. Agak-agak Tan Sri tu dia istighfar tak dalam hidup dia? Tak. Agak-agak dia baiki tak ibadah solat dia? Tak. Tapi asbab pergi haji itulah Allah telah betulkan dia. So, Tanah Suci bukan tempat hukuman, tapi tempat Tuhan cuci dan jadikan kita hamba yang terbaik. Jangan takut. Sebab Allah takkanlah, kita ni tuan-tuan, orang datang, tetamu datang rumah kita layan baik apa? Makanan habis kita sanggup beli pizza apa? Kan? Kita sanggup beli makan mahal, tak pernah nak kabur makan. Kita akan layan terbaik. Allah lebih-lebih lagi lah dia akan layan tetamu-tetamu dia. Cuma layanan tetamu ni tak sama. Kadang kita rasa macam, kan ada kes-kes pasal kat sana lah hilang selipar lah, sakit kaki lah kan, macam-macam kena marah lah. Ini ke layanan Allah terhadap aku ni sebagai tetamu? Kita tak tahu yang sakit itu, yang hilang selipar itulah layanan untuk Allah nak jadikan apa? Jadikan kita ni bersih. Sebab salah satu tanda orang ni haji mabrur adalah dia habis haji, bila tahlul je, dia akan dosanya seperti bayi yang baru lahir. So itulah proses, itulah hadiah Allah sebagai tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cerita bab haji pula. Cuma saya nak beritahu itulah, bersegera dalam memohon keampunan adalah karakter yang ketiga untuk orang yang sabiq. Okey, kita pergi pada karakter yang keempat. Karakter keempat adalah surah Al-Hadid ayat 21. Allah sebut apa? Sabiqu ila maghfiratu. Orang yang mendahului dalam memohon ampun. Tadi bersegera. Yang ni adalah orang yang dia ni mendahului. Apa maksud mendahului? Bukanlah maksudnya dia tanya kawan-kawan dia, kau istighfar berapa banyak dah? 100. Kau istighfar berapa dah? 200. Okey, aku mesti 300. Dia bukan itu. Maksud orang yang mendahului dalam memohon ampun ni adalah orang yang dia ni, ayat mudahnya, mohon taubat in advance. Faham tak maksud saya tuan-tuan? Mohon taubat in advance. Sebab itulah ada doa yang kita
Pernah dengar ustaz-ustaz sebut, ya Allah ampunkanlah dosa aku, dosa-dosa yang lampau, dosa-dosa yang aku buat sekarang, dan dosa-dosa yang akan datang. Ini orang-orang yang mendahului dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tahu dia mungkin akan buat silap sebagai seorang hamba walaupun dia dah cuba jaga, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada 4 karakter ni, okay, ingat tak? Catat tak 4 karakter tu? Pertama, bersegera dalam buat kebaikan. Kedua, orang yang mendahului dalam buat kebaikan. Yang ketiga, orang yang bersegera dalam keampunan. Yang keempat adalah orang yang mendahului dalam memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak heran pun dosa kita. Tuan-tuan, satu dunia buat dosa besar. Ada apa-apa kesan tak kat Allah? Tak ada pun, tak memberi kesan. Bahkan satu dunia beriman pada Allah, sujud pada Allah pun tak bagi kesan apa-apa pun. Sebab Allah, kita ni makhluk tak boleh bagi bekas. Jadi kalau kita dosa banyak, tak efek pun Allah. Tapi kalau yang dosa banyak tu minta ampun pada Allah, inilah orang yang Allah lagi sayang. Dalam satu hadis disebut tentang kalaulah ada satu golongan manusia yang mereka ni semua buat dosa. Betul tak? Satu golongan manusia ni mereka semua tidak buat dosa. Tahu tak apa Allah akan buat? Allah akan hapuskan golongan manusia ni. Dan Allah akan gantikan dengan siapa? Gantikan dengan manusia yang berbuat dosa dan mereka minta ampun pada Allah. Kenapa hadis ni Nabi bagi tahu kita? Sebab Allah sangat mencintai orang yang mohon ampun dan taubat. Bukanlah itu adalah satu saranan untuk silakan buat dosa. Tapi itu saranan untuk bagi tahu harapan pada orang yang rasa diri terlalu kotor, rasa macam aku ni ada dosa banyak, aku tak layak dekat kuliah, aku tak layak baca Quran. Harapan mereka untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah golongan yang sabiqun. Sekali lagi, dalam 4 karakter tu ada tak orang karakter tidak berbuat dosa? Tak ada. Ada. Yang ada adalah memohon ampun atas dosa-dosa. Itu karakter sabiqun. Okey. Jom kita pergi. Hari tu ada tak catat kita berhenti ayat berapa? Ayat 12. So pada ayat ke-12 dalam surah Waqiah, Allah akhiri golongan yang ketiga tu, wasabiqun itu, dengan Allah sebut dalam surah dalam ayat ke-12, fi jannatin na'im, iaitu mereka menetap di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Allah tak berhenti takat ini saja. Punyalah Allah nak bagi tahu privilege yang golongan sabiqun akan dapat ni, Allah sambung pada ayat ke-13. Pada ayat ke-13 Allah explain lagi. Allah sebut lagi tentang golongan sabiqun ni. Allah sebut apa? Sullatum minal awwalin. Di antara golongan yang sabiqun tu, sekumpulan besar daripada umat-umat manusia yang terdahulu, dan juga qalilum minal akhirin, dan sebilangan kecil dari orang-orang yang datang kemudian. Lepas tu ala sururim mawdu'ah, mereka duduk di dalam syurga itu di atas tahta-tahta kebesaran yang bertatahkan permata, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka berbaring di atasnya dengan berhadap-hadapan. Okey. Apa maksud ayat ni? Allah nak bagi tahu golongan as-sabiqun ni, antara yang terdiri daripada golongan sabiqun ni adalah mereka yang terdiri daripada generasi golongan-golongan yang terawal masa Nabi buat dakwah dulu. Dan juga kita jangan nafikan tentang struggle juga golongan-golongan yang makin ke hujung nak hari kiamat. Sebab masing-masing ada struggle masing-masing. Betul, masa zaman Nabi sahabat-sahabat susah sebab Islam belum kuat, sedang berkembang. Ada sahabat-sahabat yang diseksa. Memang susah. Tapi mereka ada kelebihan. Apa kelebihan mereka? Mereka ada Nabi di sisi mereka. Boleh nampak Nabi depan mata. Itu struggle mereka. Dan golongan sabiqun juga tak terkecuali kepada golongan yang ni, yang akhir ni. Mereka ini memanglah dari segi akses ilmu banyak. Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan nak baca Quran dah ada apps. Sekarang ni nak tahu hukum halal haram dah boleh tengok dekat Jabatan Mufti punya website. Sekarang ni kalau kita nak belajar Quran online, boleh tak? Berlambak kelas-kelas Quran online sekarang ni. Akses pada ilmu terlalu banyak. Kitab-kitab ditulis oleh ulama terlalu banyak. Bahkan kalau kita ni
nak belajar ilmu agama ni, dia tidak seperti dahulu. Kesusahannya, kepayahannya. Tapi apa struggle kita sekarang? Struggle kita sekarang adalah kita tak ada kehadiran Rasul, Nabi dalam kehidupan kita depan mata. Jadi itu pun struggle juga. Dan tuan-tuan tak Nabi sebut apa? Salah satu kaedah memahami akhir zaman, makin generasi makin ke belakang, dia akan makin rosak, dia tak akan makin baik. Maksudnya macam ni tuan-tuan. Akhlak generasi yang sekarang nak banding dengan akhlak generasi 20 tahun yang lepas, mana lebih baik? 20 tahun lepas. Itu siapa bagi tahu? Itu memang Nabi bagi tahu. Maknanya golongan yang semakin akhir akan banyak kerosakan pada generasi tersebut berbanding dengan generasi yang awal. Maksud generasi yang terbaik adalah generasi masa zaman Nabi tu, sahabat-sahabat tu. Makin ke bawah, tabi'in ke bawah sampai ke ujung, dia memang Nabi bagi tahu kaedah dalam memahami akhir zaman ni, generasi akan makin rosak. So tuan-tuan kalau tengok kat social media, benda-benda yang dahsyat berlaku, berbunuh-bunuhan kan, ayah rogol anak kan, itu perkara-perkara yang memang Nabi bagi tahu siap-siap akan berlaku dah di akhir zaman. Benda-benda yang tak logik akal akan berlaku. Budak-budak kecil dah kena liwat dengan siapa? Dengan bapa saudara sendiri, dengan ayah sendiri, dengan jiran. So benda tu menunjukkan bahawa makin hujung generasi tu memang makin mencabar. Cuma sesiapa yang boleh survive membawa 4 sifat yang saya sebut tadi tu, maka dia akan jadi golongan salihun. Apa tadi 4 ciri-ciri tu? Revision sekali lagi. Bersegera dalam buat kebaikan, berlumba-lumba dalam buat kebaikan, bersegera dalam minta ampun, dan mendahului dalam memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. So serosak macam mana pun generasi ataupun keadaan akhir zaman yang memang akan berlaku, tuan-tuan tak boleh tahan benda ni untuk tak berlaku. Tak boleh. Generasi kena jadi lebih baik. Dia akan jadi makin rosak. Dengan akses internet, social media, dengan pemakanan kita, dengan substance abuse, macam-macam lagi tuan-tuan, memang akan rosak. Cuma macam mana kita nak carry diri kita dan keluarga kita untuk bawa 4 sifat untuk survive. So golongan awal pun ada dia punya challenge, golongan akhir ni pun ada challenge dia. Sebab tu Allah sebut as-sabiqun tergolong dalam golongan yang awal dan juga golongan yang akhir ini. Dan mereka inilah kalau dia survive dekat dunia dan meninggal, mereka ini nanti akan duduk dalam syurga di atas tahta-tahta kebesaran yang bertatahkan permata, berbaring di atasnya dengan berhadap-hadapan. Dan satu part lah tuan-tuan, saya nak share lah tuan-tuan sebelum kita nak habis lagi lebih kurang 5 minit kan. Tuan-tuan perasan tak kalau kan nanti ayat ni dulu cerita pasal bertatahkan permata sambil berbaring di atasnya. Apa yang tuan-tuan bayang, syurga bukan macam tu. Macam tu je dia punya kaedah dalam memahami keadaan dalam syurga. Maksudnya kalau tuan-tuan terbayang permata yang cantik, istana yang besar, bidadari yang secantik macam tu, tak tahu lah tuan-tuan, tak tahu lah abang-abang kalau nanti kita akan masuk part bidadari tau. Ada satu ayat pasal bidadari akan hidang air makan dan bidadari akan serve kita. Tuan-tuan, abang-abang saya nak tanya, kalau sebut bidadari saja, abang-abang akan terbayang muka macam mana? Cantik kan? Saya nak bagi tuan-tuan yang abang-abang bayang tu, dia bukan macam tu. Dia akan jauh lagi baik daripada muka tu. Tuan-tuan abang terbayang ex, girlfriend ke? Bukan yang tu, bukan macam tu muka dia. Bukan dia. Secantik macam mana pun abang boleh bayangkan, mungkin aktris filem-filem negara seberang ke, abang buat terbayangkan perempuan yang sangat cantik. Bukan dia, takkan muka macam tu. Dia akan jauh lebih cantik, lebih indah, lebih dahsyat kecantikan dan juga keayuan nanti dekat dalam syurga. Satu part yang saya nak share sebelum kita tutup. Yang part ni best dia tuan. Kita stop sampai ayat ke ni dulu ayat ke 14 Sorry, 14 16. Okay, kita stop ke 16 dulu. Nanti kita sambung 17. Saya nak share something ni. Nanti masa ayat ke-17 kita akan masuk dekat ayat apa tau? Allah akan explain tentang
kita akan dilayani oleh anak-anak muda, lelaki yang kekal mudanya. Kita akan dihidangkan dengan minuman-minuman yang terisi dengan gelas yang berisi arak daripada sungai yang mengalir. Mereka tidak akan rasa pening kepala dan tidak pula mabuk. Okey. Nanti kita akan cerita banyak lagi part tu. Akan makan daging, akan makan buah-buahan. Oh, kat nanti later. Cuma persediaan kita untuk nak cerita pasal benda tu, saya nak share something tuan. Allah sebut tentang nikmat-nikmat dalam syurga ni, dan Allah claim ini adalah nikmat yang dia bersifat dinamik. Apa maksud dinamik tuan-tuan? Dia tidak bersifat stagnan. Macam mana saya nak sebut? Dia punya sifat nikmat syurga ni, dia makin bertambah best. Dia bukan sama je best dia. Tuan-tuan ingat tak lagi beli kereta baru? Kan? Yang best tu first day tu lah, minggu pertama. Ni dah pakai dah, habis dulu dah 9 tahun, apa jadi? Rasa apa? Rasa nak tukar tu lah, rasa nak tukar. Tengok kita lain cantik je kan. Syurga bukan begitu sifatnya. Last, sebelum saya habiskan tuan-tuan kenal mendiang Ananda Krishnan? Kenal? Jumpa kat mana? Tak kenal. Dia pernah dengar lah nama dia kan. Tuan-tuan tahu tak dia tuan-tuan kaya lah. Dia top 10 paling kaya dekat Malaysia. So Astro tu salah satulah dia punya. Tuan-tuan tak anak dia berapa ramai? Okey, tak apa, biar Ustaz jawab. Ustaz dia buat research sikit. Ananda Krishnan punyalah kaya billionaire tuan-tuan. Dia ada anak seorang. Tuan, boleh bayang tak anak dia macam mana kehidupan dia? Kalau kita anak dia macam tuan-tuan tak datang dah kuliah saya ni. Tuan-tuan mesti ada kat Maldives sekarang. Tuan-tuan pergi kat Dubai ke kan, kat Burj Khalifa ke. Cuma tuan-tuan saya nak beritahu something tuan-tuan. Hakikat kehidupan dekat dunia berbeza dengan syurga. Kenapa? Tuan-tuan tahu tak anak dia jadi apa sekarang? Anak dia jadi sami. Harta bapak dia tu dia tak ambil. Dia telah bagi pada charity. Kalau kita takkan tak ambil sikit. Tak payahlah kita, saya lah. Bapak aku kaya kot. Takkan tak ambil sikit buat rasau-rasau, betul tak? Tapi kenapa dia pilih jadi Sami? Tuan-tuan tahu tak Sami dia punya, antara dia punya rules dia adalah dia tak boleh berkahwin, dia kena hidup dalam keadaan dan serba kekurangan, kan, jalan pun tak pakai selipar, banyak perkara yang dibuang dalam kehidupan ni. Kenapa dia pilih kehidupan tu? Yang ni psychologically begini, untuk kita faham pasal keadaan kat syurga. Secara psikologinya, manusia bila dia extremely kaya ataupun dia mengecapi satu keadaan yang terlalu ekstrim, nak apa dapat, dia akan mula hilang rasa. Contoh kan, saya tahu kat sini siapa abang-abang, contohlah saya ambil salah satu contoh. Kita ni apa motor tak bawa? Motor 1000cc, 3000cc, 5000cc, main track. Oh, semua motor kita dah main, kita dah perah habis lah. Mana tulang yang tak patah, mana accident yang tak langgar, semua dah try. Tuan-tuan, orang yang macam ni, dia akan sampai satu level, dia akan mula hilang rasa dah. Tengok motor, nak muntah. Dia hilang rasa. Sebab dunia memang itu sifat dia. Dan anak Ananda Krishnan ni, apa benda yang dia tak pernah rasa nikmat-nikmat dekat dunia? Bapak dia pemain kaya ni. So bila dia dah rasa kehidupan yang terlalu nikmat dekat dunia ni, yang orang lain mungkin tak dapat, akan sampai satu point, dia dah tak nak dah ini semua. Sebab rasa tu sudah hilang. So sama juga tuan-tuan. Yang kita kan tengah kita nak banyak macam benda kita nak beli sofa baru, langsir baru, kabinet baru, apa semua ni. Orang yang dah capai level dapat semua, dia akan mula hilang rasa sebab sifat dunia ni, dia bukan dynamic. Dia akan ada limitation. Syurga tuan-tuan, kita duduk berapa lama? Selama-lamanya. Dan selama-lamanya, nikmat itu akan bertambah, tak akan pernah berkurangan. Sampai bila? Sampai bila-bila. Ya, tapi sampai bila? Sampai bila-bila. Tuan-tuan macam good offer lah. Hanya 4 sifat tu je tuan-tuan nak kita bawa dalam kehidupan kita. Berbaloi gila tuan-tuan. Air yang dihidangkan nanti saya cerita tu, air tu
sekali minum, kali kedua lagi sedap daripada yang kali pertama. Minum pula kali seterusnya lagi sedap daripada kali yang sebelum tu. Dan dia akan makin sedap sampai bila? Sampai bila-bila dia akan naik ni. Air ori ni tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan favorite macam mana pun air ori ni, tuan-tuan kalau dah hari-hari tuan-tuan minum 10 botol tuan-tuan, apa sedap lagi ke? Dia tak sedap tak nak? Ni lah maksud saya, yang dah tak ada rasa ni, dah tak ada rasa dah. Tapi syurga bukan begitu tuan-tuan. Makin minum, makin sedap pula daripada botol yang lepas. Minum lagi sedap daripada yang lepas. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tuan-tuan, berbaloi untuk kita berkorban untuk kehidupan kita kat sana. Berbanding kat sini, kita maki orang, kita hina orang, putuskan hubungan, sihir lah, semata-mata untuk sesuatu yang akan hilang nikmat dan rasa. Tuan-tuan, kita jumpa pada kuliah bulan depan insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.